A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Encik Muhammad Sukuran bin Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Yang berbahagia Ustaz Haryanto Riza Rokman, panel forum yang pertama. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Amirul Amin Maula Lokman Hakim, panel forum yang kedua. Yang berbahagia Ustaz Muhammad Zaki bin Mat Saleh, penolong pengarah kanan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. Div-Div kehormat, Ketua-Ketua Jabatan dan Agensi Kerajaan Wilayah Persekutuan Labuan, guru dan pelajar sekolah agama dan institusi pendidikan Islam, pengurusan masjid dan surau, pemimpin-pemimpin masyarakat, datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat malam. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Dengan izin dan limpah kurnianya jua, kita dapat berkumpul bersama-sama pada malam ini. Bagi pihak urusnya majlis, kami ingin mengucapkan jutaan terima kasih di atas kehadiran tetamu kehormat, panel jemputan dan hadirin sekalian ke majlis ilmu yang penuh bermakna pada malam ini, iaitu Forum Perdana Kesatuan dalam Kepelbagaian Budaya Sempena Borneo Arts Festival BAF 2025. Sebelum kita meneruskan majlis, di sini saya ingin mengambil kesempatan untuk mewar-warkan sedikit maklumat mengenai program BAF 2025 kali yang ke-12 ini. Sukacita dimaklumkan bahawa program BAF 2025 yang diadakan selama 5 hari bermula pada 13 hingga 17 November ini adalah anjuran Jabatan Wilayah Persekutuan JWP dengan kerjasama Perbadanan Labuan dan Perbadanan Putrajaya. Terdapat 3 acara utama BAF, iaitu pertandingan tarian kreatif Borneo, pertandingan tingkah geruh dan pertandingan rekaan fashion kreatif nasional kontemporari. Juga diserikan dengan pengisian program sampingan seperti hiasan cahaya lampu, cita rasa Borneo dan banyak lagi. Pada hari kemuncak BAF 2025 pula akan diadakan majlis perasmian penutupan yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Amar Haji Fadilah bin Haji Yusof, Timbalan Perdana Menteri dan Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air. Persembahan artis jemputan dan persembahan bunga api juga turut diadakan pada malam tersebut. Yang berbahagia Datuk, tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, kontang bumi tanpa hujan, gersang minda tanpa ilmu. Gelap hati tanpa iman, rosak insan tanpa pedoman. Malam pertama BAF 2025 ini tidak akan dimulakan dengan hiburan, tetapi kita akan mulakan dengan program keagamaan terlebih dahulu, iaitu Forum Perdana yang dianjurkan oleh Jabatan Wilayah Persekutuan dengan kerjasama Perbadanan Labuan, Perbadanan Putrajaya dan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Forum perdana ini akan menampilkan 2 panel, iaitu yang pertama ialah Ustaz Haryanto Riza Rokman, panel yang kedua ialah Ustaz Muhammad Amirul Amin Maula Lokman Hakim atau lebih dikenali sebagai PU Amin. Dan moderatornya pula ialah Ustaz Anwar bin Mat Saad, penolong pegawai Hal Ehwal Islam Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Labuan. Tanpa melengahkan masa, dimohon panel dan moderator untuk naik ke atas pentas. Dan seterusnya saya serahkan kepada moderator untuk meneruskan majlis. Dengan penuh takzimnya dipersilakan.
Ayo. Boleh, Ustaz? Okay, Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, terima kasih kepada pengurusi majlis. Pertamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah dan kurnia izinnya dapatlah kita sama-sama alhamdulillah dalam satu majlis forum perdana Hal Ehwal Islam bersempena dengan Borneo Art Festival 2025 yang berlangsung daripada 13 sehingga 17 November di Labuan. Apa khabar tuan-tuan? Para hadirin, sihat ya? Alhamdulillah, cuaca pun baik kerana di awal tadi kita mula dengan hujan dan hujan tu pun agak lebat. Jadi masing-masing kerisauan. Tapi alhamdulillah, kerana program keagamaan seperti ini, forum perdana ni Allah Ta'ala beri limpah rahmat kepada kita. Alhamdulillah. Pada jam sekarang ini yang mana kita mulakan dengan forum perdana, cuaca pun baik. Terlebih dahulu, saya selaku moderator forum, pada malam ini saya mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Jabatan Wilayah Persekutuan Perbadanan Labuan dan tak lupa juga dengan Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan Cawangan Labuan kerana menjemput saya untuk mengendalikan forum yang amat bermakna ini. Tuan-tuan para hadirin yang saya kasihi, untuk makluman tuan-tuan semua, insya-Allah forum kita pada malam ini bertajuk Kesatuan dalam Kepelbagaian Budaya, ataupun orang kampung saya cakap Unity in Culture Diversity. Orang kampung saya cakap macam tu, Ustaz. Canggih. Yang mana tajuk yang kita akan bawakan pada malam ini sangat bertepatan dengan festival suasana festival Borneo Art kita yang mana meraihkan pelbagai bentuk seni dan budaya, Ustaz, dalam sangat perpaduan. Dan insya-Allah tuan-tuan, seperti mana tuan-tuan nampak kami bertiga di atas. Pada asalnya sepatutnya saya di sini, tapi ustaz kita kata, wah, moderator duduk di tengah. Saya pun serba salah, diapit oleh dua sang penceramah yang hebat di Malaysia kita ni. Tapi walau bagaimanapun kita sama-sama cuba untuk memberikan yang terbaik, insya-Allah. Sebelum saya mulakan, mungkin saya akan memperkenalkan panel kita yang pertama dulu, yang mana beliau bukanlah calang-calang, yang mana seorang pendakwah bebas yang sangat dikenali dengan gaya penyampaiannya. Pada mulanya, pertama tadi masa saya nampak first time tadi, mengingatkan saya kepada seorang tokoh, Allahyarham Datuk Ismail Kamus, yang mana saling tak tumpah dengan beliau. Dan beliau juga penyampaian, gayanya memang saling tak tumpah dengan Allahyarham. Bak kata pepatah, patah tumbuh, hilang berganti. Dan beliau juga sangat aktif di media sosial, yang mana menjadikan platform dakwah beliau selain terlibat dalam aktiviti kebajikan dan bimbingan umrah. Dan beliau ialah Al-Fadil Ustaz Haryanto Rizal bin Rukman. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apa khabar Ustaz? Sihat. Sihat Ustaz? Banyak kali salam tadi. Allah, ambil berkat Ustaz. Dan panel kedua kita, gandingan yang mantap di antara kedua tokoh yang kalau kita biasa dengan satu program reality TV yang mana rancangan reality pencetus ummah pada tahun 2015. Dan beliau salah seorang yang menjadi selebriti dalam reality pencetus ummah sebagai pendakwah. Dan beliau juga merupakan seorang tokoh dakwah yang mana sering dijemput dalam pelbagai program televisyen dan forum di seluruh negara. Yang saya perkenalkan Al-Fadil yang berbahagia, Piu Amin, ataupun nama sebenar beliau Al-Fadil Ustaz Muhammad Amirul Amin bin Maula Luqman Hakim.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Boleh salam sekali lagi Ustaz? Boleh. Rasa gigil lain macam. Sebab dia gigil lain macam, jadi dia kena salam 2 kali. Sah Ustaz, sah. Allah. Baik tuan-tuan, para hadirin yang saya kasihi. Tajuk kita pada malam ini, kesatuan dalam kepelbagaian budaya. Saya teringat bila tajuk kita kesatuan dalam kepelbagaian budaya, adalah satu buku yang saya baca, dia sebut tentang camaraderie. Camaraderie. Nak sebut dia pun payah Ustaz. Camaraderie ni satu perkataan asalnya daripada Perancis Ustaz. Oi, tadi orang putih. Tadi orang putih. Ni Sekarang Perancis pula Ustaz. Lain macam. Nama pun diversity Ustaz. Makanya Ustaz, camaraderie ni dia memberi maksud semangat kebersamaan ataupun satu hubungan saling percaya, mempercayai ataupun persahabatan yang akrab, yang erat, yang memberi maksud kemesraan. Jadi bersempena dengan tajuk forum kita Ustaz. Mungkin sebagai permulaan ni kita mulakan, saya nak mulakan dengan Al-Fadhil Ustaz Haryanto dulu kan. Sebagai pendakwah yang dah lama dalam dunia dakwah ni Ustaz, yang berpengalaman dakwah dan merentasi negeri. Apakah sebenarnya Ustaz maksud kesatuan dalam kepelbagaian budaya daripada perspektif Islam? Silakan Ustaz. Ayuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa ashabihi wattabi'in. Amma ba'd. Terima kasih kepada sahabat saya Ustaz Anwar bin Mat Saad. Aiwa, nasib baik ada nama kat belakang. Adinda saya Piu Amin, kita pakai yang pendek je lah Ustaz. Yang dihormati Yang Berusaha Cik Muhammad Syukuran bin Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan, Datuk-datuk, datin-datin, para asatizah, seterusnya tuan-tuan perempuan, para hadirin yang bersama, yang berada di dalam kemah besar ini ataupun yang sedang lalu lalang. Mudah-mudahan kita pada malam ini mendapat rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berbalik kepada soalan yang Ustaz tanya tadi. Bagaimana, apa soalan tadi? Lupa pula dah. Apa maksud sebenarnya Ustaz bila kita sebut kesatuan dalam kepelbagaian budaya tu Ustaz? Daripada perspektif Islam. Betul. Dia begini. Kesatuan dia tidak mesti artinya sama. Kerana sama itu satu hal yang tak mungkin dalam kehidupan. Faham orang Labuan? Saya ulang balik. Takut tak faham. Kesatuan ataupun dipanggil kesatuan lah. Kesatuan. Untuk bersatulah payah sangat. Pakai bahasa yang mudah je Ustaz. Ya. Untuk kita bersatu, dia tidak mesti menjadi mesti kita itu sama. Tak mesti. Kerana untuk menjadikan kita itu sama adalah mustahil. Nampak Ustaz pun tak faham? Saya sedang merenung Ustaz. Sedang merenung. Pasal cara pandang tu lain macam. Sebab soal perbezaan itu memang Allah Ta'ala jadikan sebagai sunnatullah. Allah sebut dah dalam Quran, surah Hujurat. وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلًا, kata Allah Ta'ala. Kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berpuak-puak. Ini kan dipanggil sunnatullah. Allah Ta'ala sebut dalam ayat yang lain, وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِلًا. Kau takkan boleh ubah. وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَحْوِيلًا. Kau takkan boleh tukar. Tak boleh. Begitulah sunnatullah. Maknanya, kalau nak boleh kita bersatu, tunggu kita sama, memang takkan mungkin. Sampai kiamat. Sampai kiamat. Kerana perbezaan itu akan wujud.
Itu yang pertama. Kerana ada orang bila dia memikir, oh kita kena bersatu. Kita orang Malaysia kena bersatu. Oh tapi kita tak boleh lah pasal kita ni tak sama. Tak. Allah. Itu sebenarnya seperti mengharapkan api hidup dalam air. Mustahil, Ustaz. Mustahil. Tapi kalau nak hidup juga. Kan? Itu seolah-olah begitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita cerita soal untuk bersatu, maknanya bersama. Kesatuan itu, dia mesti berpegang kepada bagaimana kita ada satu semangat kebersamaan. Jadi sebab itu disebut semangat kebersamaan. Lain. Sama dengan semangat kebersamaan. Lain kan? Lain. Maknanya walaupun kita tidak sama, tetapi semangat kita boleh bersama. Rasa kita. Kan dalam hadis Nabi SAW, kata Nabi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang kamu selama mana dia tidak mengasihi orang lain sebagaimana mengasihi dirinya. Macam mana saya nak mengasihi Ustaz sebagaimana diri saya? Susah tu. Memanglah susah. Sebab diri Ustaz lah. Kenapa pula saya nak kasih diri Ustaz macam diri saya? Jam. Tapi Nabi suruh kita belum sempurna iman kita. Selama mana kita tidak boleh rasa saudara kita sebagaimana kita rasa diri kita. Kita mungkin yang duduk di tepi-tepi sana dapat aircon. Berpaling tu agak tu. Ustaz ni kata aku ni. Bagaimana yang di tengah ni? Dia tak dapat aircon ni. Kan? Jadi agak-agak orang yang di hujung sana, dia rasa tak apa yang orang di tengah rasa. Tak rasa, Ustaz. Bawa tenang, Ustaz. Sekarang dia orang bangun balik, kosong ni kan. Jadi itulah maknanya semangat kebersamaan. Walaupun kita mungkin mendapat bahagian kita, orang lain tidak mendapat bahagian dia. Tapi kita tidak mesti melupakan orang yang tidak mendapat bahagian dia. Ini konsep dia. Jadi sebab itu, perbezaan yang berlaku itu satu nature. Dia panggil nature of life. Takkan mungkin, tuan-tuan. Orang Labuan, kalau mana orang yang betul-betul asal Labuan lah. Dia punya bercakap macam orang Semenanjung. Takkan mungkin. Betul. Dia pergi ke Semenanjung pun macam itu juga lidah dia jadi. Hatta orang Semenanjung pergi ke Labuan. Pura-pura jadi orang Labuan. Kan? Walaupun muka macam Labuan. Tapi bila cakap, tu dia Changlun. Ustaz bukan Changlun. Saya Pulau Pinang, Ustaz. Pulau Pinang. Jadi maknanya, tuan-tuan, kita nak sebut bahawa kita walaupun berbeza, tetapi boleh bersama dengan semangat itu. Itulah yang Islam letakkan. Maka kerana itu Allah sebut di dalam ayat yang sama, Inna akramakum indallahi atqakum. Artinya, tidak ada beza di antara yang di atas dengan yang di bawah. Tidak ada beza di antara orang yang berkulit putih dengan orang yang berkulit hitam. Tidak ada beza di antara orang Arab dengan bukan Arab. La farqu baina Arabi wala ajami. Tidak ada beza antara orang Arab dengan orang bukan Arab. Tak ada beza. Wala aswad wala abyad. Tidak ada beza antara orang hitam dengan orang kulit putih. Tak ada. Maka Nabi pun sebut benda yang sama. Inna akramakum indallahi atqakum. Maka yang menyatukan kita sebenarnya ialah bagaimana kita boleh menghimpun rasa kita, kebersamaan kita dengan kita ini dicipta oleh pencipta yang sama, iaitulah Allah Jalla Jalalu ataupun Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab itulah Ustaz, kalau menurut saya, bagaimana kita boleh nak membina kesatuan tadi? Sebenarnya membina rasa itu. Membina rasa. Kita mungkin boleh tak sama, tapi kita ada perasaan yang sama. Aywa. Macam Ustaz, ada harapan? Ada harapan, Ustaz. Bagus, canggih. Kalau ada harapan, saya serah balik pada Ustaz lah. Cukup lah tu. Dia tak payah panjang. Ini bukan ceramah. Marah kan PMI kita. Yang di sebelah. Allah. Saya sangat tertarik bila Ustaz sebut
kesatuan tak semestinya sama. Bila Ustaz sebut kesatuan tak semestinya sama, saya teringat tentang jari kita, Ustaz. Aiwah. Betul lah, Ustaz. Kalau jari ni semua... Ustaz jangan tunjuk jari Ustaz, suruh dia orang angkat jari. Cuba angkat jari je. Tuan-tuan cuba tengok jari masing-masing sama ke tidak? Kalau sama... Dan Ustaz, akak tu, akak, tengok. Akak tak nak tengok, takut sama. Cuba tengok lu, angkat jari. Sama tak jari ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis? Tak sama kan? Siapa yang jari manis dia sama dengan jari ibu jari? Itu namanya jari bengkak. Sila Ustaz. Macam saya pula moderator. Jadi kan, baik, kita dah selesai. Ustaz dah sebut tentang, maksud dia bila sebut bersatu ni tak semestinya sama. Ya, dan Ustaz pastinya Aiwa. Wakil Orang muda. Orang muda. Dia pakai ni bagus. Ada. Antena dia tak keluar, Ustaz. Antena tak keluar. Dia nak kena keluar antena bang. Dia hantar je. Dia macam tak Antena puas. Tuan-tuan dengar ke? Dengar ke? Dengar clear dah. Dia monitor ni tak. Dia kat sini pun tak berapa nak apa ni. Dia jadi tak puas dengar. Boleh up sikit lah bang sini. Kami nak bagi 2-3 lagu ni. Bila kita Pio Amin kan, tadi kita Ustaz Salian tu dah jelaskan kan. Bagi Pio Amin sebagai orang muda, wakil belia kan. Bila kita sebut tentang kesatuan dalam kepelbagaian budaya ni ataupun unity in culture diversity ni, bawa kata orang kampung saya kan, Ustaz Pio Amin. Apa sebenarnya maksud kesatuan dalam kepelbagaian budaya daripada perspektif Islam tu sendiri menurut pandangan beliau? Belia ni? Belia. Ni belia. Belia muda. Dan Ustaz pun rasa masih belia lagi kan? Belia. 2 je cucu. Allah. Silakan Pio. Baik, terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz, Tuan Moderator yang saya muliakan, kekanda saya, tokoh saya dalam bidang dakwah, Al-Fadhil Ustaz Arianto. Yang saya muliakan, yang berusaha Encik Ahmad Syukuran bin Taib selaku Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Putrajaya. Al-Fadhil, Perbadanan Labuan, minta maaf. Perbadanan Labuan, nampak tersilap dah tu. Sebulan boleh berusaha. Suasana tu nampak macam masih di macam kat Putrajaya, hanya main-main tu. Masya Allah. Yang berusaha Encik Ahmad Syukuran bin Taib, Ketua Pegawai Eksekutif Perbadanan Labuan. Semuliakan Fadhil Ustaz daripada Jabatan Wilayah, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Seluruh warga-warga daripada Jabatan Wilayah Persekutuan, tuan-tuan, puan-puan, ibu ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dimuliakan Allah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dia pepatah para guru dia menyebutkan kalau pergi mana-mana tempat bagi salam, yang jawab salam tu perlahan aja. Maknanya dah tak lama dah tu. Kita dengar lagi sekali. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang ni lama lagi depan ni lama. Nampaknya takut juga Ustaz. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita dapat berhimpun, berkumpul. Ustaz meriah Ustaz. Alhamdulillah. Kiri kanan. Kalau di Shah Alam macam ICT Shah Alam. ICT Shah Alam tu. Elminah pun macam ni juga. Elminah pun begini juga. Dah macam-macam dah kan. Kalau dekat Langkawi tu, Dream Forest Langkawi. Masya Allah. Masuk-masuk tu ada lampu pokok bergerak. Kat belakang tu saya tengok tu. Pokok kat belakang tu takut bergerak aja tu. Macam-macam lampu ada. Yang belah kiri tu nampak. 10 kali ambil gambar. Tak lepas-lepas lagi gambar dia. Sebab apa? Cantik sangat Ustaz. Belah kanan cantik. Belah depan cantik. Belah kiri cantik. Daripada semalam saya tu buka Facebook. Dia buat kempen promosi. Datanglah Borneo Art Festival. Borneo Art Festival. Sebab meriah Ustaz. Banyak lampu. Jadi Alhamdulillah, tahniah untuk penganjur, tepukan gemuruh untuk semua. Alhamdulillah. Baik tuan-tuan rahmati Allah. Pagi yang cerah di Pulau Labuan, angin laut berhembus nyaman. Datang kami membawa pesan tentang kesatuan dan kepelbagaian. Singgah sebentar di Pasar Labuan. Ada ke Pasar Labuan Ustaz? Ada Ustaz. Sebab itu ada pantun. Singgah sebentar di Pasar Labuan. Beli kain tenun berwarna-warni. Walau berbeza adat dan juga warna tuan, kita bersaudara sehati sejiwa harmoni. Tuan-tuan rahmati Allah. Canggih tu. Alhamdulillah mana cukup. Mana dapat pantun tu Ustaz? Ya?
Mana dapat pantun tu? Alah, cek GPT je Ustaz. Tuan-tuan rahmati Allah, bila kita bercakap daripada perspektif orang muda tuan-tuan, bila melihat tentang kesatuan, perpaduan, silaturahim, kita ni golongan-golongan muda-muda, golongan zaman sekarang Gen Z. Gen Z ni tuan-tuan, dengan zaman kita muda dulu, dia punya budaya dia beza lah. Anak-anak Gen Z hari ni, dia tak ada pengalaman pegang area TV. Dengar area TV pun dia terkejut. Ke kanan, ke kanan, ke kiri, atas sikit, bawah sikit, dah. Yang elok dah tu atas kepala kita. Tak boleh bergerak. Bukan zaman MP3, balut-balut kabel. Dengar kek. Bila balut kabel tu, elok pula lagu dia. Tapi nak kata, orang muda dulu ke orang muda sekarang ke, dia ada perangai dia sama. Tapi satu benda, anak-anak muda, anak-anak belia remaja, dia tak sukakan kepada pergaduhan yang panjang. Mereka sukakan kasih sayang, mereka sukakan silaturahim, mereka sukakan perpaduan dan kesatuan. Sebab itu kita ni, kadang-kadang anak-anak muda ni macam-macam perangai ada. Yang naik motor lain, yang kaki game lain, yang suka karaoke lain, yang suka mancing lain. Tapi kalau kita ajak dia buat program gotong royong, datang dia. Sebab apa? Ujung-ujung ada makan. Ya. Yang makan tadi tu Ustaz, bukan kata anak muda, ayah-ayah maklum pun suka. Kalau ceramah tak ada makan, tak sah Ustaz. Kena ada makan. Kita malam ni ada makan? InsyaAllah. Ada kata. Cuma kena beli sendirilah. Kena beli sendiri. Sebab tu ada orang jual tu Ustaz. Seronok. Sebab apa? Kita berhimpun, berkumpul tu untuk menghidupkan silaturahim kita. Kalau bergaduh pun sekakat gaduh-gaduh media sosial je lah. Gaduh-gaduh kecam-mengecam dalam Facebook, Instagram, Thread, TikTok. Tapi sebenarnya, fitrah kita sebagai manusia ni, nafsu kita, dia tak sukakan kepada pergaduhan dan perbalahan yang panjang. Sebab itu bila Nabi masuk saja ke Madinah Al-Munawarah, Nabi sampai ke Yasrib, sebelum itu belum lagi Madinah. Sampai ke Yasrib, first Nabi jejak kaki Nabi dekat Yasrib. Orang tak kenal lagi Nabi nak bawa cerita apa, agama tu macam mana. Belum lagi ada Masjid Nabawi, belum lagi ada apa-apa. Ni mula-mula sekali. Nabi mulakan dengan 4 pesanan besar. Nabi kata, afshus salam, sebarkan salam. Jumpa sama kita, bagi salam. Jumpa sama kita, ucapkan ucapan yang baik. Kan seronok, betul tak? Ni jumpa-jumpa, hoi aja. Jumpa-jumpa, hai aja. Jumpa-jumpa, lalu senyum aja. Kalau senyum, hoi, hai tu okey juga. Dia tegur juga. Dia lalu tak ada, dia langgar aja kawan punya bahu. Kan tak seronok, betul tak? Ucapkan ucapan yang baik. Kawan kita yang India, dia ada ucapan yang baik, Vanakam. Ucapan yang baik. Kawan kita yang Cina, Tai Chen Hao, ucapan yang baik. Mana kata apa saja ucapan-ucapan yang baik. Lebih-lebih lagi ucapan salam yang membawa kepada kesejahteraan, keharmonian, kasih sayang. Itu yang kita kena luahkan, tonjolkan, bicarakan, sampaikan kepada orang. Yang kedua, nak hidupkan perpaduan dan kasih sayang antara kita, Nabi bagi tahu apa? Tut'imut ta'am. Banyak bagi makan pada orang. Sebab itu tadi ada makan-makan, bagi makan, seronok. Akak-akak balik rumah, tengok dekat dapur tu ada tepung sikit, ada minyak sikit, ada udang kecil sikit, goreng, buat cucur udang. Buat cucur udang. Alah Ustaz, tak ada modal lah Ustaz. Ada. Tu tebus dekat IC tu. Dalam IC ada 100, betul tak? Ni tak ada Ustaz. Dia biar, dia kata hujung tahun ada dividen. Mana ada? Tak ada dividen. Kena keluar kan? Beli tepung. Goreng, bagi dekat jiran sebelah. Jiran pula, bila kawan tu dah bagi cucur udang, jangan depan-depan dia kita kopek cucur tu depan dia. Kata cucur udang, tak nampak pun udang. Habis kalau cucur badak, ada badak dalam tu. Dah bergaduh. Sebab itu selalu bagi makan. Dekat jiran, tetangga, dekat kawan-kawan. Seronok kasih sayang antara kita. Yang ketiga Nabi pesan. Nak hebat, nak kuat, nak berjaya, nak cemerlang dalam satu-satu bandar, dalam satu-satu negeri, dalam satu-satu daerah, dalam satu-satu kampung,
mesti kena ada wasilul arham. Hubungkan silaturahim. Jangan bergaduh antara kita tuan-tuan. Malu tuan-tuan bergaduh. Sampai bila kita nak bergaduh? Kadang-kadang bila bergaduh ni jawab salam pun tak nak. Bila bergaduh ni semayang sebelah. Bagi salam tu dia salam belah kanan, belah kiri tak nak. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Tak nak tengok belah kiri sebab member yang ni marah tu belah kanan. Oh ni tuan-tuan yang rahmati Allah. Sebab itu tak guna kita bergaduh. Itu dalam perspektif muda kita bila kita bercakap. Hidup dalam pergaduhan, hidup dalam perbadahan, hidup dalam perpecahan dan berpisah-pisah ni menghilangkan barakah. Bila hilang barakah, akhirnya banyak bahaya, bencana dan kejahatan akan berlaku di sekeliling kita. Tapi kalau ada kesatuan, ada kasih sayang, ada perpaduan, orang jahat nak masuk tempat kita pun tak boleh. Sebab apa? Yang dia nak masuk tadi rumah hujung. Tapi rumah pertama tadi perasan, dia nampak dia dah mula halau dah orang jahat ni tadi. Kalau orang nombor satu, rumah nombor satu balik kampung, ada rumah nombor dua, ada rumah nombor tiga, ada rumah nombor empat. Yang tak memungkinkan penjahat-penjahat, penyenayah-penyenayah untuk sampai ke rumah yang terakhir. Tapi kalau tak ada kasih sayang, tak kenal jiran-jiran, akhirnya apa yang berlaku? Dia bagi laluan pula. Dia bagi mudah jalan pula untuk penyenayah masuk ke rumah jiran dia. Itu hari ini tuan-tuan rahmati Allah, kita hidupkan silaturahim antara kita. Kita hidupkan kasih sayang antara kita. Sebab kasih sayang dan silaturahim inilah yang hilang di kalangan kita. Tuan-tuan rahmati Allah, sebab itu dulu Nada Murni, dia ada buat dia punya pesanan dia. Dia mula dah. Ni bau-bau dekat-dekat dengan konsert Nada Murni ni Ustaz. Nada Murni ni dia gabungan Rabbani dan juga Hijaz. Dia zaman-zaman Ustaz Asri dulu, ya Allah. Seronok tu zaman-zaman Kepiah Serban kan. Lagu-lagu dia. Terkata-lima. Kalau Ustaz terkata-lima saya tak lahir lagi. Sebab Ustaz pergi Mesir saya baru terkata-lima. Ustaz habis Mesir saya terkata-lima. Ustaz habis Jordan saya terkata-lima. Nada Murni dia ada bagi tahu tuan-tuan tentang kasih sayang ni. Marilah kita jalinkan kasih sayang sesama kita. Ia telah lama hilang, tambah gersang di hati ini. Kita siram kembali dengan air iman yang suci, dengan menabur budi kepada semua manusia. Dia pitching lari tuan-tuan tadi makan kari kat belakang. Dia bila makan kari tuan-tuan pitching bersepah-sepah. Kira faham lah tu tuan-tuan ya. Mana kata bila tapi kira okey lah tu. Kira okey lah Ustaz. Kena kari tadi berkeladak tekak ni tuan-tuan. Tapi nak kata kasih sayang ni dah mula hilang. Dah mula gersang. Jadi kita suburkan kembali. Kerana itulah yang diperlukan di kalangan kita. Itulah yang menghidupkan barakah, menghidupkan rahmah dan menurunkan pengampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Terima kasih P.U. Amin kita. Saya bila dengar P.U. Amin menyanyi, saya terasa macam nak menyanyi juga. Tapi silakan Ustaz. Lagu apa? Itulah kalau saya menyanyi saya ingat semua pakat balik kot. Jadi saya kata biar P.U. Amin saja yang menyanyi. Saya turun Ustaz nyanyi dulu sementara saya tahan dia orang yang balik. Allah Ta'ala. Dia kalau nyanyi lagu apa Ustaz? Saya hari ni nyanyi lagu yang low melody je. Sebab bila saya tengok lampu ni, saya nak nyanyi lagu cok cakuk. Takut lampu ni dia bergerak-gerak Ustaz. Allah. Baik. Tuan-tuan para hadirin yang saya kasihi, terima kasih kepada P.U. Amin. Tuan-tuan, bila P.U. Amin sebut tadi kan, anak muda belia, dia mempromosikan, dia menjadi satu ikon mempromosikan. Bila sebut tentang kesatuan dalam kepelbagaian budaya, anak muda melihat itu sebagai satu, kita kata benchmark ataupun sebagai satu platform untuk menyambung silaturahim, untuk memperkukuh jalinan kasih sayang. Saya nak beralih kepada Ustaz Sariantu kita. Kalau kita tengok, kita di Malaysia ni unik lah kan. Kalau kita tengok di Malaysia ni unik. Dan lagi unik khususnya kalau kita di Borneo ni Ustaz. Borneo Art Festival. Maksud dia ini adalah satu program antarabangsa Ustaz. Yang mana rentas
negara. Kita Ayo. bukan setakat Malaysia saja, kita juga ada daripada Brunei. Oh, Maksud dia program ni bertaraf antarabangsa dan kita berforum di Borneo Art Festival. Oh, bukan Masya Allah. calang-calang Ustaz. Oh, Canggih. hebat. Makanya Ustaz, kalau kita tengok contohnya, kalau kita tengok di Labuan sendiri ataupun kita di Sabah sini, Ayo. kepelbagaian bukan setakat kepelbagaian budaya, kita ada kepelbagaian etnik, kita ada kadazan, kita ada kadazan dusun, kita ada bajau, kita ada murut, lepas tu kita ada Kedayan, kita ada Melayu Brunei. Di situ menampakkan betapa kepelbagaian itu semua hidup dalam satu kawasan, satu tanah air, Ustaz. tapi tak habis dah sebut tu. Kecil hati orang lain. Allah, ada lagi ke Ustaz? Ada tapi saya pun tak tahu. Makanya Ustaz, walaupun kita semua berbeza dari sudut bahasa, kita berbeza dari sudut adat, kita berbeza dari hidup dari sudut cara hidup, matlamat kita semua sama Ustaz. Kita nak hidup aman, kita nak harmoni dalam satu negara. Makanya Ustaz, bagaimanakah nilai-nilai Islam ni Ustaz? Bila kita cakap tentang kepelbagaian dalam budaya ni Ustaz, bagaimanakah nilai-nilai Islam ni kita boleh diterjemahkan dalam konteks masyarakat berbilang kaum dan budaya di Malaysia ni Ustaz. Khususnya kita di Sarawak. Sabah, Sarawak, Labuan ni Ustaz. Silakan Ustaz. Bagaimana kita nak memupuk nilai itu? Pertama, saya nak pesankan kita lah tuan-tuan ni. Sebenarnya, yang menjadi masalah kita ialah kita tidak faham apa agama kita nak. Itu yang sebenarnya. Saya dulu Ustaz, Piamin, saya cikgu dulu. Cikgu sekolah. Lama juga, 10 tahun. Lama Ustaz. Zaman-zaman kalau tuan-tuan ada anak dulu belajar Jacob tu, saya zaman yang pertama, batch yang pertama masa itu. Jadi sebablah, tahulah pedagogi pendidikan ni semua tahulah. Tapi nak sebutnya masa itu, sekolah kami itu ada cikgu India, Kak Parames, tu dia India. Kita ada cikgu Liu, Cina. Yang lain Melayu lah. Jadi suatu hari, ceritanya Kak Parames ni di berdepan dengan saya, duduk meja. Okey. Suatu hari Kak Parames ni suami dia meninggal. Jadi saya kebetulan masa itu ketua guru. Saya bagi tahu semua. Kita ustaz lah. Ya. Terdapat macam ustaz. Saya bagi tahu dengan semua. Saya kata hari ni Kak Parames, dia punya suami akan dikebumikan. Cara dia lah. Mari kita pergi rumah dia. Keras semua sekejap. Kenapa Ustaz? Dia kata, Ustaz, boleh ke kita pergi? Saya kata, apa masalah untuk kita pergi? Kita pergi untuk menunjukkan solidariti kita kepada dia. Janganlah pula kita pula yang tolong sembahyang dengan jenazah tu. Itulah mabuk kawan tu. Apa hal pula kau tiba-tiba kau sembahyangkan jenazah suami aku pula? Dan kami datang tuan-tuan. Saya kebetulan hari itu pakai kepiah Ustaz macam Piu Amin. Allah. Hari ni pasal pejabat saya kata santai. Sekali saya tengok semua berkepiah semua. Halal lah tuan Saya tengok tuan KPI pun pakai songkok. Tuan-tuan. Jadi kami datang. Saya kebetulan hari itu pakai kepiah macam Piu Amin. Saya memang kadang pergi sekolah tu, saya pakai baju Melayu je banyak tuan. Bila kami sampai tu, dan ada ramai ustaz juga yang lain datang dengan songkok, ada yang berkepiah juga. Agaknya, diorang pun tak pernah tengok ada orang Melayu datang pada hari kematian bangsa Hindu. Apa nama ni? Bangsa India. Tak pernah. Jadi kami duduk di luar tu, nampaklah dia buat upacara dia pusing. Kita tunggu je, tunggu. Dan ketika dia tadi isteri dia tu, dia pun sama buat upacara, dia nampak kami. Jadi dia nampak solidariti itu. Nampak tak Ustaz? Jadi tidak ada masalah. Yang tak boleh, engkau sama-sama pula. Kita pula datang sekali. Ada apa-apa kami nak tolong? Kata dia. Tak payah. Dia pun tahu kau orang Islam, kau tak perlu. Jadi sebab itu, soal kita ialah bagaimana kita nak memahami agama kita. Sebenarnya bila kita tak faham pada agama kita, maka yang kita rasa sana tak boleh, sini tak boleh, tu tak boleh, semua tak boleh. Bukan makna kita nak suruh kita ni tak tentu pasal. Tak
Tak ada kenal apa-apa, tiba boleh singgah pula. Dengan kata ada orang meninggal dia, kata. Kawan, encik siapa? Kata dia. Tak ada. Saya lalu tadi, nampak tadi ada orang mati. Ada apa-apa, saya tolong. Saya ingat orang India tu pun pening juga. Ini kita ada kenalan, ada hubungan. Ya. Apatah lagi kalau jiran. Betul Ustaz, you amin? Kata Nabi SAW, jiran ada 3. Jiran yang pertama, dia ada satu hak. Siapa ni? Jiran ni bersaudara bukan? Islam pun bukan. Tapi dia jiran. Dia ada satu hak. Dia tu mungkin bukan Islam. Tapi dia jiran. Nabi pesan supaya kita jaga hak dia. Nampak? Ada jiran yang ada 2 hak. Dia bukan saudara kita. Tapi dia jiran. Tapi dia orang Islam. Maka dia ada hak sebagai jiran. Dan dia ada hak sebagai seorang Islam. Dalam hadis Nabi sebut, hak sesama Islam antaranya, apabila dia sakit, engkau ziarah. Apabila dia mati, engkau hantar. Itu antaranya. Jadi maknanya, ada jiran yang ada hak sebagai jiran sebagai orang Islam. Ada jiran yang ada 3 hak, kata Nabi SAW. Siapa? Dia jiran kita, dia saudara Islam kita, dan dia juga adik-beradik atau saudara mara kita. Jadi dia ada 3 hak. Hak sebagai jiran, hak sebagai saudara seagama, dan hak sebagai orang yang ada pertalian darah. Jadi itu konsep dalam Islam. Dan saya ingat juga, bila Kak Paramis ni dikahwinkan anak. Kahwinkan anak. Jadi dijemput jugalah kawan-kawan. Dan dia tak sangka saya datang. Allah. Saya datang Ustaz. Datang. Ustaz datang pakai apa? Saya ketelah bawa habis kuliah pakai jubah. Oh. Mabuk dengan sami-sami India tu pun pening. Tuan-tuan, apa masalah untuk datang? Perkahwinan dia bukan saya pergi akad nikahkan anak dia. Dia punya perkahwinan, upacara dia, saya ada ke, saya tak ada ke, tetap juga perkahwinan dia dibuat mengikut upacara dia. Dia pusing api itu. Dan kita pun tak datang pada masa itu. Kita datang masa makan saja. Cuma kita datang ke pentas bawa hadiah. Tapi memang saya rasa mereka pun tak pernah tengok agaknya ada orang Melayu datang. Allah. Jadi semua keras tengok saya datang. Dengan pakai kepiahnya, dengan berjubahnya. Saya bagi hadiah pada anak dia yang berkahwin tu. Dan kami masih ada hubungan sampai hari ini. Bahkan, kadang-kadang bila saya live di TV, Forum Perdana ke, Tanyalah Ustaz ke, kadang-kadang bulan puasa, dia hantar WhatsApp. Very nice topic today Ustaz. Allah. Orang Labuan pun tak hantar WhatsApp kat saya. Maknanya tuan-tuan, pertama, untuk kita nak semai nilai ni, kena faham agama. Sebab itu bila kita betul-betul faham agama kita, sebenarnya kita akan nampak betapa agama kita bukan agama yang memisahkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam konteks kita berbeza, latar, budaya, agama, cara hidup. Yang ini tuan-tuan, kita kena lihat dalam konteks yang luas. Tak boleh lihat dalam konteks yang sempit. Lihat dalam konteks agama memang tak berjumpa lah. Yang sebahagian ini pergi ke gereja. Yang sebahagian ini pergi ke kuil. Yang pergi ke tokong. Kita pergi ke masjid. Kat mana nak berjumpanya? Memanglah takkan berjumpa. Tapi kalau kita tengok pada kerangka yang besar, kerangka yang boleh untuk kita membina kebersamaan kita sebagai orang Malaysia. Sebab itu Ustaz, saya minta maaf lah tuan ni, kalau ada yang tak setuju dengan saya, tak ada masalah. Tuan KPE, saya sebenarnya lebih suka kalau kita gunakan istilah bahasa Malaysia. Bila sebut bahasa Melayu, bahasa Melayu, bahasa Melayu, kau nak suruh orang cakap bahasa itu. Tiba-tiba kau cakap tu bahasa Melayu. Macam mana orang nak bercakap bahasa tu? Ni orang Melayu marah dengan saya nanti.
Kan? Mengapa tidak kita angkat itu sebagai bahasa Malaysia? Barulah semua orang akan bercakap bahasa Malaysia. Sebagaimana bila saya ceramah di Indonesia, maksud saya ceramah di Aceh, saya tanya dengan diorang, macam mana saya nak ceramah ni? Saya kena cakap Aceh. Tak apa Ustaz, cakap aja bahasa Indonesia. Dia tak cakap bahasa Melayu, dia cakap bahasa Indonesia. Jadi kadang-kadang kita ni, maaf sebutlah tuan-tuan ni, kita nak supaya ada kebersamaan, tapi kita sendiri yang membina tembok itu. Saya dah tuan-tuan panggil saya ceramah malam ni, saya ceramah lah. Lain kali jangan panggil saya. Lagi satu, pengerusi yang tanya soalan. Tuan-tuan nak salah-salah pengerusi. Dia yang tanya soalan, saya jawab aja. Apa soalan dia tanya, saya jawab aja. Dah, kena dah. Jadi sebab itu saya sebut, saya lebih suka kalau kita bercakap, kita gunakan bahasa Malaysia. Supaya menunjukkan kebersamaan. Itu bukan bahasa milik kita. Dan itu tak menghilangkan apa-apa pun pada kita. Tak merugikan pun. Dan tidak menjadikan kita lebih rendah. Tak ada. Yang penting ialah bagaimana kita nak mencari titik yang lebih luas. Supaya boleh mengimpun. Kalau kita cari titik yang sempit, memang kita takkan boleh wujudkan soal apa nama kita panggil ta'awun. Ya. Ni semua bahasa-bahasa Arab lagi. Allah. Saya ingat agak yang datang ni semua pelajar-pelajar pondok agaknya. Tuan-tuan, ta'awun ini artinya kerjasama. Bagaimana kita boleh untuk nak bekerjasama? Sebagaimana yang Quran sebut, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong-menolong pada perkara kebaikan dan ketakwaan. Jangan tolong-menolong pada perkara dosa dan pemusuhan. Jadi artinya, kalau hal tersebut, satu hal yang memang perkara yang membawa kepada kebaikan, kita kena bersama. Jadi tak timbul dia soal orang apa, latar apa. Tambahan pula, kalau kita di Borneo ni, kadang-kadang dia unik. Ya. Abang Kristian, adik Islam, mak agama asal. Dia macam-macam. Sebab itu kadang-kadang saya pesan pada sahabat-sahabat daripada Semenanjung. Jangan kita memandang budaya orang mengikut kaca mata budaya kita. Bila kita melihat budaya orang lain mengikut kaca mata budaya kita, maka kita akan rosak. Kerana budaya ini memang benda yang Allah Ta'ala wujudkan. Tuan-tuan, baru kita setakat Borneo, Sabah, Sarawak, tambah sikit tadi apa? Brunei. Dan Labuan. Saya alhamdulillah kesempatan pergi ke beberapa negara. Dan kebetulan saya juga berada di Jordan dulu lebih kurang 4 tahun. Dan sekarang bila saya bekerja mengusahakan syarikat umrah saya berada di Mekah itu lagi macam-macam orang daripada macam-macam negara. Maknanya yang kita hadap ini masih lagi dalam konteks kita. Ya. Masih makannya nasi lemak. Kan, paling-paling lain sikit, ayam penyet. Ayam penyet pun dekat Semenanjung ada. Paling-paling lain sikit, bakso pun ada juga. Jadi benda yang sama. Kalau tuan-tuan pergi Turki, tak adalah bakso tu. Tuan-tuan minta ayam penyet dekat Uzbekistan, mabuk dia. Apa yang nak dipenyetkan? Maknanya tuan-tuan, kita punya ni sebenarnya Ustaz, taklah jauh. Ya. Saya rasa P.U. Amin pun dah pernah banyak kali pergi Sarawak, Sabah. Saya tak ada nampak ada beza apa pun. Ikan bakar sini, ikan bakar juga. Tuan-tuan pergi ke Sabah, ikan bakar juga. Pergi ke Sarawak, ikan bakar juga. Pergi ke Semenanjung, ikan bakar juga. Bezanya hangus tak hangus, itu je. Tukang masak dah. Tukang masak. Jadi sebab itu tuan-tuan, sebenarnya tak ada perbezaan yang ketara. Kalau ada pun sedikit. Sedikit sangat. Saya sebut tadi, misalnya ada orang yang kemudiannya Allah bagi hidayah dia Islam. Ustaz, daripada kecil kawan tu berkawan dengan si Moayang. Saya pun tak tahu nak bagi nama apa binatang tu. Saya bunyikan gitu je lah, Moayang. Saya boleh bunyi. Tiba-tiba tuan-tuan, dia balik ke kampung tu, kata, oh kau tak boleh begini, tak boleh ni. Come on lah bang. Realistik sikit. Saya duduk di Selangor, memang tak ada lah.
Paling-paling ayam. Lebih sikit kucing. Tu pun takut. Kucing lagi. Adalah sekali-sekala anjing. Lain daripada tu tak ada. Ustaz duduk mana? Bukit Mahkota. Ya, Bangi. Ada orang bela sini. Kalau orang sini panggil babi apa? Sinalau kan? Sinalau kan? Sinalau. Ada yang bela sinalau kat belakang rumah? Belum ada Ustaz, kanton ada. Sebab itu kita berbeza. Jangan pandang budaya di tempat orang itu dengan kacamata budaya kita. Salah. Maka kita kena melihat pada kacamata budaya dia. Tetapi ada batas. Kita bukan kata bila sebut begitu tak ada batas. Cuma bagaimana kita nak adaptasi. Adakah perbezaan ini harus menjadikan kita terus berbeza? Tidak. Ini salah. Jadi sebab itu kena faham. Saya sebut di awal tadi. Perbezaan itu suatu yang sifatnya sunnatullah. Takkan boleh sampai hari kiamat kita nak memastikan semua sama. Tak ada. Kalau sama pun kita pun bosan juga. Tuan-tuan bayangkan, muka moderator pun muka saya pun muka saya, Piwamin pun muka saya. Tak kebosan tuan-tuan tengok, muka semua sama, badan lain-lain, baju lain. Bila tuan-tuan paling ke bawah, Tuan Syukuran pun muka saya juga. Tak kemabuk kita. Lagi teruk, tuan-tuan tengok cermin, rupanya muka tuan-tuan pun muka saya. Lagi teruk kak, muka saya pakai tudung. Tak ke apa benda rupanya. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan kita bang, cubalah tengok di antara kita. Tak sama. Betul tak? Tapi kenapa kita boleh duduk bersekali? Itulah sebenarnya prinsip yang Nabi SAW suruh. Salatul jama'ah khairun min salatil fazi bisab'ati wa isrina darajah. Solat berjemaah itu lebih baik daripada solat sendiri. Berapa banyak? 27 kali ganda. Orang kita, dia sibuk kirakan gandaan tu. Oh, saya hari ni subuh 27 kata dia. Dia ingat 27 benar. Dia tak tahu sambil semayang saya mikir, nak sarapan apa pagi ni? Sarapan apa Sarapan apa? 27 sangat lah dapat. Tapi yang kita kira tu, oh 27. Itu belum lagi tuan, kalau orang yang pergi ke Mekah. Dia sibuk mengira, Ustaz, kalau saya semayang kat luar ni dapat tak 100,000? Dapat, dia belum kira. Hari ni 27 kali 100,000. Lepas tu dia pening. Ni nak sebut macam mana? Jenuh kira. Kau mengada-ngada kira, kau sebut sendiri. Dah, Nabi bukan suruh kira. Nabi nak bagi galakan. Kalau kau solat berjemaah, pahalanya lebih banyak. Tapi ada benda yang Nabi nak ajar. Artinya apa? Engkau datuk ke, engkau datuk seri ke, engkau tan seri ke, maka boleh jadi sebelah kau itu orang yang SPM pun tak lepas. Boleh jadi sebelah kau tu orang jadi kerja kerani saja. Mana tak ada beza. Walaupun kita berbeza latar, tetapi kita tetap bersama. Itulah falsafah daripada solat berjemaah. Walaupun kita ni lagu tema tadi Forum Perdana Menteri Wal Islam. Tadi saya bercakap dengan Tuan Syukuran. Saya kata kalau forum perdana, kami boleh bercakap 3 minit je tuan-tuan. Tuan-tuan bayangkan 3 minit tu nak bercakap. Hari ni walaupun lagu tema tu forum perdana, kami langgar je. Selagi tak habis cakap, kami cakap. Sebab moderator bukan dia jadi moderator, dia menulis. Jadi saya lecturekan je lah dia. Jadi kita pun tak ada nak panjang lah pasal kita ada masa Ustaz kan. Tapi saya nak sebut begitu Ustaz. Jadilah 2 poin ni supaya kita faham. Pertama, kita kena faham agama kita. Kita kena faham agama kita. Yang kedua, saya kata tadi, kita kena wujudkan, kita panggil, rasa untuk kita bekerjasama pada perkara-perkara yang dibolehkan dalam agama. Menghubung pada hal-hal yang dibenarkan dalam agama. Tentu adalah syaratnya. Tentu ada dia punya batas-batasan itu. Maka itulah yang membolehkan nilai kebersamaan itu wujud walaupun apa perbezaan sekalipun. Apa perbezaan sekalipun. Apa pun. Tuan-tuan ni baru macam ni. Ni Ustaz kita daripada Jawi kan. Tadi. Masya Allah Ustaz. Saya ceramah di Kelompok Ustaz. Dia orang panggil kuliah duha. Kuliah tengah hari. Tuan Syukuriman. Tuan Syukuriman pula. Tuan Syukuran. Dia panggil kuliah tengah hari. Dia pejabat ni tuan. Kelompok. Kita pun datang lah. Oh, macam biasa je lah Ustaz. Baju Melayu seluar. Biasa je.
Pakailah songkok piah kedang. Dia orang masuk. Ya, okeylah. Pejabat bukannya surau kan. Adalah 6-7 orang. Lepas tu ada yang kata, Ustaz, ada kawan-kawan nak masuk boleh? Saya kata, masuklah. Dah ini bukan pejabat yang panggil. Cuma Ustaz dia orang pakai skirt. Macam mana tuan? Kita sekarang ceramah, dia duduk pakai skirt tu. Tuan nak ceramah pandang mana? Dengan ini, hendaklah kita, gitu. Atau kita kata, minta maaf skirt jangan masuk. Skirt Ustaz, skirt pendek. Kalau saya tergolek dah Ustaz. Skirt Ustaz, skirt. Yelah apa kena mengena skirt tu dengan Ustaz tergolek. Tapi tuan-tuan, saya nak sebut, kalau kita nak ambil, tak, yang nak dengar ceramah, mesti pakai tudung. Yang nak dengar ceramah, mesti pakai. Ya betul, itu kita harap. Ini dipanggil idealistik. Idealistik. Tapi bagaimana kita nak memberikan kepahaman, kita nak menyampaikan. Kalau terlalu banyak syarat, terlalu banyak, dipanggil apa? Istilah kita panggil ni, apa Ustaz? Batasan. Batasan itu. Sehingga akhirnya merenggangkan. Dan kita tak dapat menyampaikan kebaikan. Sebab itu kena faham. Dalam kehidupan kita, kita akan berdepan dengan banyak kepelbagaian. Tetapi memahami agama asas untuk kita melihat kepelbagaian itu tidak menghalang untuk kita menjadi satu masyarakat yang duduk dalam satu semangat yang sama. Wallahu a'lam. Banyak nota nampak. Saya rasa seronok, bahagia Ustaz. Tapi jangan tergolek macam tadi. Pada malam ni saya bukan setakat diapit oleh 2 orang tokoh agamawan yang sangat hebat. Saya juga dapat ilmu yang sangat banyak pada malam ni. Itu yang seronok mencatat tu Ustaz. Makanya Ustaz, tadi saya tertarik bila Ustaz sebut tentang puncanya bila kita tak faham, tak kenal satu sama lain. Itu menjadikan ketidakmampuan kepelbagaian itu disatukan. Tetapi apabila mana kita faham, kita kenal, dia tidak ada masalah kepada kepelbagaian tu. Dan Ustaz juga bagi tahu kata kita kena guna kacamata tu, jangan guna kacamata orang untuk tengok kita, kacamata kita untuk tengok orang. Boleh ke macam tu Ustaz? Ya, betul. Dan ada satu lagi perkara yang perlu kita, yang terakhir Ustaz sebut tentang betapa idealistik dan realiti 2 perkara yang berbeza dalam nak menanggapi kepelbagaian dalam budaya ni Ustaz. Saya nak beralih kepada Piu Amin kita. Piu Amin, kalau kita tengok kan, malam ni pun tadi Piu sentuh tentang pokok dengan pelbagai warnanya. Kat sana ada cahaya-cahayanya. Ada lagu lain tu kejap lagi. Saya mengharapkan lagu yang kedua Ustaz. Makanya Piu Amin kan, dan kita tengok dan tempat himpun kita ni merupakan, kalau kita tengok Borneo Art Festival ni juga merupakan satu program yang mana menghimpunkan pelbagai seni dan budaya. Kita juga ada tarian tradisional, muzik etnik, pakaian warisan, kraft tangan dan pelbagai lagi. Makanya kita dapat belajar bila ada perhimpunan program seperti ini, kita dapat belajar memahami antara satu sama lain. Dan di sebalik warna-warni persembahan tu, Pio, sebenarnya ada satu mesej yang besar, iaitu mesej perpaduan. Makanya pada pandangan Pio Amin sendiri kan, sejauh mana kesenian dan budaya dia boleh menjadi medium untuk memperkukuhkan kesatuan dan keharmonian antara kaum kita. Silakan Pio. Terima kasih kepada sahabat moderator. Tuan-tuan rahmati Allah. Bila kita sebut tentang kesenian dan kebudayaan, ia adalah sesuatu barang yang cukup mahal yang dimiliki oleh sesebuah bangsa dan negara. Kita bayangkan rumah-rumah kampung. Rumah-rumah kampung, rumah-rumah kayu ni tuan-tuan. Sekadar cukup dia ambil kayu, dia buat atap, dia buat tingkap, dia buat pintu, dia buat lantai dan kemudian dia siapkan seluruh struktur yang perlu untuk dijadikan bangunan itu namanya rumah. Tapi orang dulu-dulu, tuan-tuan boleh bayang dan fikirkan bagaimana pada setiap pintu ada ukiran. Pada setiap tingkap ada ukiran. Ukirannya ada macam-macam nama. Ukiran-ukiran yang datang daripada selatan, pantai timur,
Dan setiap ukiran tu ada maksud yang tersendiri. Kita tengok pada mimbar-mimbar masjid yang ada. Antaranya mimbar-mimbar masjid itu pada setiap mimbar ada tulisan khat. Khat ni maknanya tulisan. Tetapi kerana kesenian, dan kesenian itu boleh menjentik dan juga boleh memikat manusia untuk melekat kepada perkara-perkara adat dan ibadat, maka sebab itulah orang-orang terdahulu, mereka tetap berpenat lelah. Mereka tetap mengambil masa yang lama untuk mengekalkan kesenian ukiran. Contohnya, penulisan khat dan juga seluruh kesenian-kesenian yang lain. Kesenian ini juga bukan datang pada tulisan. Kesenian yang ada pada hiburan. Tarian yang ada, silat. Silat ni, kita tengok, kenapa orang tu, depan tu Muay Thai tu, dah angkat kaki 2-3 kali dah. Kan, sekarang ni kan ada apa, ring, fight atas ring kan. Dah steady dah tu. Tinggal nak tumbuk aja, nak sepak aja. Tapi kawan ni dia bagi bunga dulu. Naik atas, turun bawah. Kanan balik. Tepuk pula. Ada bunga seni. Gayungnya lain. Silat lincahnya lain. Jadi bila kita tengok pada kesenian ni, sebab apa? Dalam pertahanan diri, nak berlawan pun, kena mula dengan seni. Sebab apa? Seni silat, bunga silat itu, boleh memukau musuh ketika mana dia melihat, dia punya bunga, dia punya seni dia tu, dah nampak megah, nampak gah. Bukan pada berlawan aja. Bukan pada kekuatan tumbukan, kekuatan tendangan, kekuatan pada dia menahan. Tetapi kekuatan seni itu boleh memikat, boleh memukau musuh menjadi seseorang yang terpukau. Seseorang yang mabuk melihat kecantikan hiasan kesenian. Kalau kita nak cerita pasal seni ni tuan-tuan, wujudnya kesenian ni cukup panjang lah. Cukup banyak. Tapi nak bagi tahu, dengan ada kesenian, dengan ada budaya, inilah yang membuatkan negara kita terus menjadi tumpuan dunia. Sebab itu orang-orang putih, orang barat, orang-orang Eropah, bila dia datang ke negara kita, perkara pertama yang dia nak duduk, yang dia nak tengok, yang dia nikmati adalah kesenian kita. Makan bertalam antara kita, duduk dekat kampung, pengalaman untuk berada di kawasan bendang, pengalaman berada di tepi laut, pengalaman berada di tepi sungai, yang seluruh perkara ni tuan-tuan, tuan-tuan jelajahlah mana-mana dunia Eropah, dah tak ada dah. Hanya masih kekal di kawasan negara Nusantara sahaja. Sebab itu kita hari ini tuan-tuan rahmati Allah, kita kena betul-betul bersyukur dengan nikmat kesenian yang ada. Orang muda pula kekalkan kesenian. Contoh, kesenian lagu-lagu. Kan banyak lagu-lagu yang penuh kesenian, yang zapinnya, yang inangnya hidupkan. Nak mula dah tu. Sampai bila pula kita nak nyanyi Ustaz kan? Kan Ustaz kan? Bila kita sebut tentang kesenian, kita sebut tentang budaya, kita punya lagu-lagu budaya kita banyak yang kita boleh angkat daripada dulu lagi. Dulu, kalau masuk juara lagu, ada satu segmen tu etnik kreatif. Sekarang tak ada dah Ustaz. Tak ada Tak ada dah. Kan, jadi bila dah tak ada seni budaya, maka akhirnya makin lama makin hilang dan ditinggalkan. Yang ada, aku nak tanya ni, suka matcha atau suka kopi? Kalau suka kopi, kopi lilah aku di sini. Itu je lagu dia Ustaz. Nak tanya. Ada satu yang masuk gua. Masuk gua. Lagunya nak minta kopi. Itu okey juga Ustaz. Tapi lagu paling tengah seronok ni Ustaz, itu pun menunjukkan budaya kita juga. Cok cek, cok cek, cok cek. Itulah bunyi cicok. DK Barat. Okey lah tu. Nak kata apa? Budaya. Jadi jangan ditinggalkan budaya. Jangan ditinggalkan adat. Selagi mana ia boleh membawa kepada kebaikan, maka gunakan. Dan tak semua adat itu dan tak semua budaya itu boleh kekal menjadi satu adat dan budaya. Kecuali kita sendiri yang menjaga memeliharanya. Seandainya melanggar dengan syarak, melanggar dengan akidah, maka sama-sama kita pulihkan. Dan insya-Allah tuan-tuan rahmati Allah. Sebab itu kesenian dan budaya ini kita kena sama-sama angkat. Anak-anak muda kita ada.
Baru-baru ni tuan-tuan, anak muda kita dia buat festival sarung. Festival sarung tuan-tuan. Bagus dah tu. Semua pakai sarung, kain plekat, semua berkumpul dengan pakaian-pakaian tradisi. Tapi bila sampai bab nyanyi, dah hilang dah adat dia. Sebab dia dah mula bercampur. Akhirnya, orang yang mula-mulakan, asalkan dan asaskan festival sarung ni, dia dah jadi mula pelik. Dah nampak macam nak membaratkan festival ni. Di sebab itu mana yang boleh, mana yang mungkin kita sama-sama hidupkan, sama-sama budayakan supaya anak-anak cucu keturunan kita tak tertinggal dengan budaya-budaya dan adat-adat yang baik yang akan memahalkan, yang akan memuliakan bangsa dan juga negara kita, insya-Allah. Nampaknya angin makin kuat tuan-tuan. Silakan masuk tempat ni, silakan. Silakan. Alhamdulillah. Yang tengah ambil gambar apa semua tu dah habis, ya Allah. Memang cantik. Kita terpesona Ustaz dengan gambaran dan juga hiasan yang ada, insya-Allah. Dipersilakan Ustaz. Wallahu a'lam. Allah. Terima kasih Piu. Bila Piu sebut tentang kesenian, lepas tu Piu menyanyi tadi kan. Ustaz ada lagu juga Saya tak ada lagu, tapi saya teringat pada satu orang tokoh. Okay. Kita ada tokoh Allahyarham Tan Sri P. Ramlee, Ustaz. Ya, saya. Allahyarham Tan Sri P. Ramlee dalam satu movie dia, apa nama, Tiga Abdul. Tiga Abdul, dia ada sebut tentang harta Ismet Ulam Raja. Saya nak cerita apa? Bila Piu sebut tadi, maksudnya budaya dan kesenian ni, Piu, macam mana Piu sebut tadi, adalah dia seumpama harta pusaka yang mana dia menjadi satu trademark ataupun kita punya jati diri yang sepatutnya dipelihara. Sebab tu saya teringat, saya nak jadi panel lah pula kalau macam ni. Teringat satu... Kita tukar, saya jadi moderator pula. Saya teringat satu wawancara Allahyarham Tan Sri P. Ramlee ketika mana festival filem, ditanyakan kepada Allahyarham Tan Sri P. Ramlee tentang kesenian kita ni. P. Ramlee kata, Allahyarham Tan Sri P. Ramlee kata, anak-anak kita ni apabila di dada dia tak ditonjolkan, ditunjukkan budaya kesenian Melayu, contohnya disebut tentang keroncong apa semua, makanya nanti budaya ataupun dada-dada anak kita ni akan kosong, lalu akan masuklah pengaruh-pengaruh yang lain, Ustaz. Betul. Makanya seperti mana yang Piu sebut tadi, kesenian dan budaya itu satu benda yang saya boleh katakan sebagai harta warisan, harta pusaka yang perlu kita jaga. Saya nak berbalik kepada Ustaz Haryanto kita. Ya. Bila kita tengok Ustaz dalam ni kan, hari ni kita hidup dalam semuanya serba maju. Betul. Kan, kalau kita tengok TikTok, kita tengok Facebook, kalau video tu, kalau lebih daripada 1 minit tu, orang tak mau tengok dah. Macam kita malam ni lah. Kita dah lebih 1 minit. Nak lebih 1 minit. Dia mesti nak cepat-cepat. Makanya media sosial, globalisasi, dia mempunyai dunia budaya luar. Yang mana dia ni membentuk cara anak muda berfikir dan bertindak, Ustaz. Lalu sempadan budaya kita ni dia makin kabur dan nilai tradisi tempatan pun dia makin terakis. Lalu Ustaz, apakah cabaran utama yang boleh menggugat kesatuan ini dan bagaimana umat Islam dapat nak menanganinya tanpa kita menolak nilai budaya tempatan? Silakan Ustaz. Ya, boleh bah kalau kau. Allah. Boleh sini dah Ustaz. Tuan-tuan, kadang saya tak faham kenapa kita nak menghilangkan identiti kita. Kalau ada dekat sini orang Sabah, jadilah orang Sabah, apa masalah? Yalah, kita dari segi ni Labuan, itu dari segi territory. Ya, betul. Tapi asal usul kita ni orang Sabah, Sabah lah. Sebagaimana saya tengok kalau orang Penang, dia duduk di Sabah pun dia bunyi lagu tu lah, kata dia. Dia bercakap pun dengan dia punya kepala pun, hak tu lah. Lain macam ni. Dia tak boleh sebut Penang, dia padam. Hati-hati, Zat. Jadi tuan-tuan, kekalkanlah. Identiti budaya kita tak salah. Kalau orang Sabah, orang Sarawak, kalau orang Semenanjung, kalau Kelantan, Kedah dan sebagainya. Ini adalah nilai estetika. Yang main canggih tu. Nilai estetika. Apa maksud itu? Sebab tu, tuan-tuan, tak salah untuk kita menerima
kemajuan, kemodernan. Ini benda-benda yang memang kita tak boleh tidak. Kita kena lalui. Ni saya ingat di depan saya ni bukanlah semua Gen Z sangat macam Ustaz Piu Amin sebut. Kebanyakan yang ada ni saya ingat ini main dam pula dekat handphone masing-masing. Tak ada siapa pun nak tengok orang sebelah main handphone dam apa. Main game apa. Semua main ular. Game ular. Kalau tuan-tuan ingat mula-mula keluar telefon tu. Itu zaman 2G. WhatsApp tak boleh hantar. Saya tak tahu Piu Amin dah ada belum masa tu. 2G tu. Dah 2G belum lagi. Belum sempat lagi. Belum lagi kot. Belum ceramah lagi. Belum. Belum. Zaman tu tuan-tuan, kita tak nak tengok orang sebelah main game apa. Memang kita tahu dah main game ular. Bezanya ular dia ke mana hilang je. Sambung kat ular sebelah kita, ular sebelah sini, ular sebelah situ, ular sebelah... Itu. Dan teknologi ni dia berubah. Daripada 2G, dia pergi kepada 3G. Kalau tuan-tuan masih ingat, bila 3G, masa itu kita nak dah mula gairah masing-masing menghantar WhatsApp. Zaman 2G, saya masa itu baru habis belajar. 2002. Satu mesej 50 sen. Terlebih satu huruf, buang, delete. Apa yang boleh dibuang? Pasal lebih satu huruf, RM1. Allah. Tengok balik, go through balik. Ni tak apa, tak payah pakai. Buang. Zaman tu. Nak telefon masing-masing, nak ada bunyi lagu kena type sendiri. 8, GSL, 6, S bawah, 3, barulah bunyi lagu. Saya silap, nak pasal lagu raya, depa Bali yang keluar. Zaman tu. Tapi teknologi tetap berubah. Kita tak boleh lari daripada realiti. Tak boleh, Ustaz. Islam tak pernah mengajar kita untuk lari daripada realiti. Tapi Islam mengajarkan kita bagaimanapun perubahan, kita tetap begitu. Tuan-tuan, sebab itu disebut, jadilah seperti ikan di dalam laut. Ada lagu ke? Lagu tak ada. Lagu saya serah pada ujung sana. Kan, dia kata, jadilah ikan seperti ikan di dalam laut. Walaupun bertahun-tahun duduk dalam air yang masin, ikan tetap tidak pernah ikut masin seperti air yang masin. Ini sepatutnya. Tapi apabila ikan tu naik ke darat, dia mati, letakkan garam, masin dia. Apa kita boleh belajar daripada ikan? Maknanya apa? Ketika dia mempertahankan jati diri keikanan dia. Keikanan? Keikanan dia. Sedap kataan tu. Keikanan. Ketika mana dia mempertahankan jati diri keikanan dia, dia tetap jadi seekor ikan yang tak pernah terkesan walaupun air laut tu masin. Itu yang kita nak. Tapi jangan jadi seperti burung unta. Tahu burung unta? Oh, Kak. Tuan-tuan, tahu tak burung unta? Kesian burung unta. Dia pun confused tentang diri dia. Adakah burung atau unta? Sampai. Boleh jadi juri lah, Ustaz. Sebab itu, tuan-tuan, biarlah kita ada jati diri kita. Tak salah pun. Tak salah. Tidak saya katakan bila kita pegang jati diri kita sebagai orang Labuan, orang Sabah. Tuan-tuan, ada lagi. Sabah ada suku dia pula. Ada Bajau tak ada? Bajau ada. Bajau. Apa lagi suku yang ada? Dekat Labuan ni suku apa yang ada daripada Sabah? Kita ada Kedayan ada. Kedayan ada. Kadazan ada. Kadazan. Apa Dusun masalah? ada. Patutnya pakailah. Ini, maaf sebutlah bang, maaf sebut. Nama siapa? Oh, nama saya Suhaib Ar-Rumi. Mana datang Rumi pula? Ar-Rumi itu orang Rom. Kita kan tadi orang apa tadi? Budak apa, suku apa? Kadazan lagi? Kedayan. Kedayan. Patut Suhaib Al-Kedayani lah. Mengapa Ar-Rumi pula pergi? Faham tak? Bagi nama anak. Siapa nama anak? Salman. Nama penuh? Salman Al-Farisi. La haula wala. Bila pula orang Parsi datang kat Labuan ni? Kita kan orang Kadazan tadi. Ya. Salman Al-Kadazani lah. Nah ini namanya kita mengekalkan identiti. Tak salah ke Biu? Tak salah. Tak salah.
Kita berbangga dengan diri kita. Sepatutnya. Tapi kita tidak. Jadi kadang-kadang kita ni lebih Arab daripada Arab. Arab pula datang sini seluar pendek. Kita pula jadi mabuk. Sekarang kita dah tak tahu siapa Arab, siapa bukan Arab. Minta maaf lah abang kat belakang tu. Abang tu dia pakai iga apa nama? Pakai apa nama dia panggil Ustaz? Ni apa? Bukan igal, dia panggil apa nama? Sarban. Dia pakai serban ikat tu. Ni bukan nak kata abang lah bang Tak apa, okey. Cuma nak sebutnya tuan-tuan. Kita jadilah identiti kita. Jadi sebab itu perubahan apapun yang berlaku dalam kehidupan itu tak seharusnya menjadikan kita berbeza, jadi berpecah dan sebagainya. Kenapa tuan-tuan? Kita jadi shock sebenarnya, shock. Orang jadi terperanjat. Jadi bila dia terperanjat, dia mulalah seronok nak entam orang sana, nak
Sayyiban. Nafi'ah. Nafi'ah. InsyaAllah doa-doa dalam majlis ilmu ni doanya makbul. Tengah hujan doanya makbul. Jadi insyaAllah moga-moga barakah. Saya baca tadi dalam internet katanya akan berhenti pukul 2 pagi. Allah. Jadi forum kita ni terus sampai 2 pagi. Yang ada Ustaz Arianto je lah, saya nak balik dulu. Saya daripada pukul 6 tadi tak relax lagi ni. Baik tuan-tuan rahmati Allah, ni hujan rahmat, hujan barakah. Nak kekalkan identiti. Tadi Ustaz Eri dah sebut kat kita dah. Jangan malu dengan identiti kita. Jangan malu dengan nama kita. Tapi kadang-kadang Ustaz, bila kita guna nama kita ni orang kita jadi malu. Padahal okey je. Contoh, kalau orang putih, dia letak nama dia dengan nama tempat. Sedap dengarnya. Tony Hawk, Paris Hilton. Nama tu megah. Kita pun buat juga. Den Kepong, Timah Labuan, Kasim Ampang. Tak jadi nama tu. Orang kita malu. Sebab apa konon-kononnya tak naikkan style. Tak ada identiti. Tapi betul lah apa Ustaz Eri sebut tadi. Dengan kita rasa syukur dan nikmat. Dengan identiti yang kita ada. Itulah yang akan menyelamatkan kita. Sebab apa tuan-tuan? Kita tak boleh nafikan. Kita belajar dari sejarah. Yang mana penjajah itu sendiri. Selain daripada dia merosakkan dan juga mengambil segala harta. Segala kepunyaan hak milik kita dari sudut kekayaan kita, budaya kita. Tetapi penjajah itu juga, dia cuba merosakkan identiti kita. Tuan-tuan rahmati Allah, saya bagi contoh. Identiti Islam itu yang pertama. Contohnya, kalau tuan-tuan tengok, nyambil-nyambil tu boleh ubah-ubah tempat. Sebab tengok ada yang bocor. Sebab kuat sangat. Tak apa tuan-tuan. Dia ada pengalaman. Boleh buat cerita esok. Tahun depan boleh cerita. Ingat tak? Ustaz Eri dengan Piyu Amin datang. Bila yang hujan lebat? Jadi ada cerita. Kalau sama aja tiap-tiap tahun dia tak ada cerita, tak seronok. Tuan-tuan rahmati Allah. Nak buat macam mana tuan-tuan? Nak balik pun tak boleh. Nak ke belakang pun tak boleh. Ke tengah pula bocor. Dengar je lah tuan-tuan forum. Redha je lah. Redha je lah. Saya ambil contoh tuan-tuan. Sementara nyambil-nyambil tu. Dulu, sewaktu kebangkitan Islam, di Iraq, ada satu tempat nama dia Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni, berkumpulnya tokoh-tokoh yang hebat. Tokoh-tokoh keilmuan. Bukan sekadar ilmu agama. Tapi semua berkaitan dengan ilmu-ilmu keduniaan. Maka datang seorang lelaki daripada luar. Pergi duduk di Baitul Hikmah. Dia belajar. Dia mentelaah. Dia duduk dengan para ilmuwan dan ulama di sana. Nama dia tuan-tuan Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ni semua daripada kita pernah dengar. Dia ni tuan-tuan pencetus dan pengasas kepada ilmu matematik. Sebab apa saya kata ilmu matematik ni adalah ilmu yang diasaskan dan ilmu tinggalan daripada Islam. Kerana ketika itu di Eropah adalah zaman gelap. Berlaku pertembungan antara beberapa puak, ketua-ketua rumah ibadat dan juga masyarakat. Bergaduh berperang di barat. Tapi di Abbasiyah, di Iraq ketika itu adalah zaman kebangkitan keilmuan. Sehingga kan takkan kita nampak seluruh anak-anak muda kecuali di tangan mereka ada pen dan juga buku. Dan antaranya Al-Khwarizmi. Al-Khwarizmi ni tuan-tuan, dialah yang asaskan ilmu matematik. Tambah tolak bahagi darab, algebra. Algebra yang kita mula belajar daripada peringkat sekolah menengah. Tingkatan 2 kita dah mula XY, X tambah Y, X kuasa 2, Y kuasa 2. Kita belajar di sekolah menengah matematik tambahan. Kemudian Al-Khwarizmi juga mencetuskan ilmu kimia, inersia, ilmu daya, luas, ruang, panjang, pendek,
Semua ini daripada Al-Khwarizmi. Dan sistem daripada Al-Khwarizmi inilah yang membentuk kepada kemudahan alam. Sehingga kita boleh melihat jauhnya antara bumi dan juga bulan. Kita boleh menggerakkan cakrawala kita. Kita boleh menghantar roket pergi ke angkasa. Kita boleh bertahu tentang sistem dan juga tentang kehidupan kita melalui ilmu yang dibawa oleh Al-Khwarizmi. Tapi tuan-tuan, orang barat diambil seluruh formula-formula yang datang daripada Al-Khwarizmi ini. Sehingga hari ini kita tak dengar dah perkataan Al-Khwarizmi. Kita dengar satu perkataan dan berkaitan dengan media sosial. Apa dia? Algoritma. Tuan-tuan pernah dengar algoritma? Algoritma. Algoritma ni, kalau akak-akak suka tengok baju kurung, saja scroll kat Shopee nak beli baju kurung. Kejap lagi dekat Facebook, keluar semua pasal baju kurung. Kalau abang-abang suka memancing, buka YouTube, konten memancing. Buka TikTok, cari road pancing. Joran. Kejap lagi dekat Facebook, semua iklan-iklan berkaitan joran keluar. Hari ini tuan-tuan tengok muka Ustaz Eri. Tiba-tiba Ustaz search, tuan-tuan search Ustaz Eri dekat dalam Facebook. Keluar Ustaz Eri tengah promosi umrah. Ataupun tengah ziarah umrah. Tuan-tuan like video tu. Padahal nak tengok Ustaz Eri. Seluruh iklan-iklan umrah akan keluar dekat Facebook tuan-tuan. Itu algoritma. Algoritma ni sistem yang terdapat dalam media sosial. Itulah juga yang datang daripada Al-Khwarizmi. Banyak lagi lah kalau kita nak ceritakan. Ibn Sina, antara tokoh bedah dalam dunia perubatan. Maka tuan-tuan rahmati Allah, Barat ambil Ibn Sina ini menjadikan nama besar dalam dunia perubatan Al-Bina. Sebab itu tuan-tuan, tinggalan budaya dan seni yang ada pada kita ni adalah tinggalan dan budaya yang paling hebat. Jangan kita sia-siakan, kita congkel kembali. Dan baru ni tuan-tuan, di Melaka tak silap. Di Melaka tak silap. Yang mana pakar arkeologi ada jumpa tinggalan kapal. Di Melaka tak silap. Kedah. Di Kedah, minta maaf. Minta maaf tuan-tuan, di Kedah. Di Kedah tuan-tuan baru-baru ni, pihak arkeologi jumpa bangkai kapal yang mana kapal itu mungkin berusia 500-600 tahun. Bila kita tengok balik kepada satu kapal, yang mana kapal ini adalah bahtera terbesar yang pernah ternukil dan tercoret dalam sejarah kita. Itulah kapal Mendam Berahi. Yang mana kapal Mendam Berahi ni tuan-tuan, dia berjalan ke seluruh Nusantara, ke Champa. Dan kapal ni tuan-tuan hilang daripada mata kita dan dihilangkan daripada penjajah. Sebab itulah hari ni tuan-tuan, kita hidupkan balik semangat kebudayaan kita, kesenian kita yang menghidupkan kita saling berbilang bangsa dan kaum untuk menghidupkan rasa cinta kita kepada negara. Dan ini juga salah satu daripada sumber dan juga daripada kekuatan kita. Dengan kita mencintai negara, ia adalah sebahagian daripada iman. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih kepada PU. Maksudnya Borneo Art Festival ni merupakan salah satu cara ataupun kaedah untuk kita memperingati kepada budaya dan kesenian. Dan bila adanya program-program macam ni, makanya ilmu tentang seni, ilmu tentang budaya, kita punya etnik, kita punya bangsa, kita punya negeri, kita punya daerah dapat dipertontonkan, dapat diperkenalkan semula supaya anak muda belia dapat terus mengingat latar jati diri mereka. Tuan-tuan, kita hampir 1 jam lebih nak menghampiri ke 2 jam dan kita tengok cuaca alhamdulillah hujan sebagai penutup. Sebagai penutup. Sebab apa? Sebab kita dah sampai ke nak landing time. Piramli kata apa? Landing time. Sebagai nak landingnya, saya nak beralih kepada Ustaz Seri kita. Tadi di awal forum tadi kita dah jelaskan apa sebenarnya kesatuan dalam kepelbagaian budaya. Kemudian tadi Ustaz sentuh juga tentang kompas agama ataupun apa kata definisi ataupun apa pandangan agama kita tentang topik ni. Kemudian Ustaz juga telah jelaskan cabaran semasa yang kita hadapi. Dan sekarang ni sebagai penutupnya Ustaz,
apa harapan dan mesej utama kepada masyarakat? Bagaimana kita dapat terus nak memelihara kesatuan dalam kepelbagaian budaya ni sebagai satu kekuatan ummah di Malaysia ni? Silakan Ustaz. Ya. Jadi dia penutup tak panjang tuan sebab dia penutup aja. Lagipun saya rasa dah habis tertutup semua dah ni, ya. Masing-masing dah bukan dengar ceramah dah. Tengok air. Saya nak sebut begini je lah tuan-tuan. Kesimpulannya kita hidupkanlah pergaulan di antara kita, ya, pergaulan teras budaya ini. Dan tapi dia memang akan rencam. Sebab itu kata Nabi SAW, al-mu'minul ladhi yukhalitun nasi wa yasbiru ala adahum khairun atau afdalu min al-mu'min la yukhalitun nas wa la yasbiru ala adahum. Kata Nabi SAW, orang beriman yang bergaul, kemudian dia sabar dengan perangai orang. Kan macam-macam perangai? Kan, ada tak? Ada kan? Macam-macam perangai. Kita yang dalam ni pun macam-macam perangai. Tuh. Ada yang kira air, dia buat macam-macam. Dia bukan dengan ramah dah tuan. Dia kira ini dia kata atap ni tak berapa rapat ni kata dia. Yang seorang pula kata tak, ini angin kuat. Dia angin daripada sebelah sana, jadi dia masuk ikut. Orang kita kan suka macam tu. Dia jadi jurutera. Tapi tak apalah. Memang itulah adatnya bila kita bergaul, kita bermasyarakat, kita akan jumpa ramai orang. Maka kata Nabi SAW, sabar. Kerana orang yang sabar dengan apa jua perangai orang dalam pergaulan, maka itu jauh lebih baik daripada orang yang tak nak join Borneo Art Festival. Tu tak ada kena-mengena dalam hadis tu. Bawa bertenang. Maknanya yang tak nak bergaul dengan orang, dia kenapa? Dia tak rasa betah dengan orang. Saya tak boleh lah. Saya tak boleh kalau jenis orang macam ni. Saya tak boleh orang macam ni. Dia nak orang yang serupa dia je. Ini payah. Sebab itu kata Nabi SAW, orang ni tak lebih bagus daripada macam tuan-tuan. Jadi saya ucap tahniah tuan-tuan yang bawa anak-anak. Ya, ni saya rasa abang-abang, abang akak yang anak baju hijau ni mikir ni macam mana cara nak bawa anak balik kereta. Ya, jenuh dia mikir tu. Dia kata, awak ambil kereta kan, saya bawa lari anak. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Budak ni bertiga ni, kata dia. Macam ni, budak-budak bertiga ni ambil kereta, ambil kereta. Dia macam-macam cara fikir masing-masing. Saya ucap tahniah yang bawa anak, yang bawa isteri. Kita ada kawan-kawan, kita nampak juga. Ada yang non-Muslim yang duduk sama, tak apalah. Tumpang, duduk bawah ni, sambil-sambil dengar. Sambil berteduh. Ya? Tak ada masalah. Jadi tuan-tuan, tak payah kita nak mengata-ngata gelakkan sana sini, tak usah. Inilah dia rahmat Allah SWT nak berikan kepada kita. Ya, teruskan. Mudah-mudahan Allah SWT sentiasa memberikan kasih sayangnya dan kita sentiasa dapat terus bersama walaupun kita berbeza. Wallahualam Ustaz, itu penutup. Dah tak ada penutup lagi lepas tu dah. Jangan tanya-tanya lagi. Terima kasih kepada Ustaz Sari. Jarang, tuan-tuan, moderator kena warning. Terima kasih kepada Ustaz Sarianto. Saya nak beralih kepada PU kan. Tadi PU pun dah sebut, tadi PU dah sentuh tentang budaya dan peranan yang signifikan. Lepas tu PU juga sentuh juga tentang kesan ataupun memperkukuh kesatuan dan keharmonian ni sebagai penutup dan mewakili belia lah. Sebagai penutup dan mewakili belia, ada tak harapan ataupun mesej utama kepada masyarakat kita tentang bagaimana kita dapat terus nak memelihara kesatuan dalam kepelbagaian budaya ni? Silakan PU. Dalam masa 2 minit dengan sebuah lagu. Dalam masa Lagu tak ada Ustaz. Silakan PU. Dan lagu hujan ni, selebat hujan yang turun mencurah membasahi bumi. Itu sajalah Ustaz. Allah. Lagu hujan Ustaz. Nampak makin lebat. Makin lebat. Saya rasa sebab saya nyanyi agaknya tadi. Baik, bagi penutup lah tuan-tuan rahmati Allah. Fitrah kita ni berkasih sayang. Fitrah kita ni Allah Ta'ala jadikan saling cinta mencintai. Kita keluar daripada rumah, kita pergi kerja, kita bertemu dengan orang, kita berniaga, kita balik-balik. Kita tak suka buat benda yang tak baik pada orang dan kita juga tak suka orang buat jahat dekat kita. Itu fitrah. Sebab kejahatan, keburukan, perpecahan akan menghilangkan rasa tenang dalam hati. Mungkin
kita ada rasa tak suka dengan satu orang, kita cuba kecam dia dalam media sosial. Kita cuba sekat hak dia. Kita cuba buat jahat dekat dia. Kita boleh rasa seronok, tapi kita tak akan dapat rasa tenang. Sebab manusia yang melakukan kejahatan, hidup dia akan sentiasa diselubungi dengan keserabutan dan juga dengan kehinaan. Sebab itu pesan para ulama, orang buat baik dengan kita, kita balas baik. Orang buat jahat dengan kita, kita tinggalkan. Dan kalau boleh balas baik, kita buatlah sebaiknya. Ikut iman kita. Jadi hari ini, selagi mana kita boleh bersatu padu, bersatulah. Tak guna tuan-tuan kita pecah belah. Apa yang berlaku di Gaza, apa yang berlaku di negara-negara hari ini yang berkecamuk, semuanya disebabkan kita yang suka berpecah belah. Bukan sebab kita tak kuat. Bukan sebab kita tak ada senjata yang hebat. Bukan sebab orang Islam tak ramai. Tetapi sebab kita berpecah belah. Kita suka kata musuh cemburukan kita. Kita selalu kata musuh nak jahanamkan kita. Tetapi yang merosak dan menjahanamkan diri kita adalah kita sendiri. Sebab kita yang memilih untuk berpecah belah. Kita yang berpilih untuk berpisah-pisah. Kita yang memilih untuk saling menjauhi antara satu sama lain. Sebab itu, mulakan kekuatan silaturahim dengan adik-beradik dulu. Kalau rasa ada tak suka, marah, bergaduh dengan Alung, dengan Angah, dengan Acik, pergi telefon balik. WhatsApp grup tu jangan biar sunyi, berabuk dah. WhatsApp balik. Kalau ada benda yang tak puas hati tu, lupakan, move on. Terus bergerak ke hadapan. Jangan lama-lama bergaduh. Sebab esok masa kita mati, tuan-tuan, yang solatkan kita ni orang-orang yang dekat dengan kita ni. Yang nak kafankan kita, tuan-tuan, ni lah orang-orang masjid. Yang nak kebumikan kita, yang talkinkan kita, yang baca amin doa tahlil kita, ni lah orang-orang dekat dengan kita. Orang yang kita kawan baik, orang yang kita belanja makan, orang yang ada masa kita dapat naik pangkat, dapat hadiah orang tu belum tentu ada. Belum kita mati lagi, dia dah rebutkan pangkat kita. Apatah lagi kalau kita dah mati. Sebab itu, jangan kita pilih-pilih. Jangan select-select. Yang ada dekat dengan kita ni, yang buat baik dengan kita, buat baik dengan dia. Sebab dialah yang akan ada dengan kita waktu kita susah nanti. Wallahualam, tuan-tuan. Terima kasih atas yang hadir. Sahabat saya Ustaz Izzat pun ada. Junior saya masa di Samtar, Sekolah Agama Tengku Puan Rahimah. Dan juga rakan-rakan yang lain yang mungkin saya tak dapat nak sebutkan kat sini. Ramai sangat. Jadi insyaAllah tuan-tuan, jangan risau. Hari ni hari ceramah dia hujan dulu. Esok insyaAllah sampai habis lagi meriah insyaAllah. Jadi boleh ajak yang ramai-ramai lagi turun memeriahkan majlis dan juga program kita. Kerana saya kira julung-julung kalinya di Labuan, kita buat satu festival yang cukup hebat. Menghidupkan adat, menghidupkan budaya dan kesenian yang perlu kita tonjolkan kepada anak-anak keturunan kita. Anak-anak kita tak habis-habis Cinamoro, Labubu, tak habis-habis apa lagi tu? Kuromi. Mana yang Kuromi angkat tangan? Siapa yang suka melodi angkat tangan? Ada? Mak yang angkat tangan. Sebagai penutup kita selawat sama-sama boleh tuan-tuan? Tapi dengan gaya. Tuan-tuan ikut saya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Boleh dapat tuan-tuan? Ini bahasa isyarat. Mungkin ada sahabat-sahabat kita yang hari ini tak boleh bercakap, tak boleh mendengar. Ini bahasa isyarat selawat. Rupanya nak selawat boleh bahasa isyarat tuan-tuan. Mana ada pahala juga Ustaz Eri Ada juga pahala. Kita buat sama-sama boleh? 1, 2, 3. Nak tengok. Mana adik-adik kita? Ada? Ada? Okey. Boleh buat sama-sama? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oi, kuat suara. Boleh, kuat lagi boleh?
1, 2, 3. Nak dengar orang lampuan ni. Kuat-kuat boleh tak boleh? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Laju sikit. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cukuplah tuan-tuan. Saya tengok belakang tu dah tampur-tampur ni orang sebelah. Saya takut jatuh gigi palsunya. Wallahualam. Terima kasih semua. InsyaAllah kita bertemu lagi pada waktu yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan kepada kedua-dua ahli panel atas pandangan dan perkongsian yang amat bermakna. Semoga ilmu dan nasihat yang dikongsikan kita dapat jadikan panduan dalam kehidupan seharian. Terima kasih juga kepada Jabatan Wilayah Persekutuan, Perbadanan Labuan, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan. Sesungguhnya dan tuan-tuan sekalian yang tetap kekal bersama kami walaupun hujan membasahi bumi. Kami ucapkan ribuan terima kasih. Sesungguhnya kesatuan dalam kepelbagaian adalah kekuatan besar kita bagi sesebuah bangsa. Marilah kita terus memperkukuh silaturahim, memahami antara satu sama lain dan kita mengangkat nilai Islam sebagai teras keharmonian masyarakat. Saya mohon ampun dan maaf sepanjang mengendalikan forum kita pada malam ini jika terkasar bahasa, tersalah tutur kata. Saya mohon ampun dan maaf. Saya serahkan kembali kepada pengurusi majlis. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Alhamdulillah. Jutaan terima kasih diucapkan kepada panel-panel jemputan dan juga moderator di atas forum perdana pada malam ini dan dimohon untuk kekal berada di atas pentas bagi acara yang seterusnya. Tuan-tuan, puan-puan dan hadirin sekalian, majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati. Dengan itu dimohon Tuan KPE dan Div Kehormat yang lain untuk naik ke atas pentas bagi penyempurnaan majlis. Dengan penuh takzimnya dipersilakan. Dimohon untuk berdiri di hadapan. Baik, kita mulakan dengan penerima kita yang pertama iaitu Al-Fadil Ustaz Haryanto. Terima kasih dan seterusnya dipersilakan Ustaz Piu Amin. Terima kasih dan seterusnya terakhir dipersilakan Ustaz Anwar. Terima kasih di atas penyempurnaan penyampaian cenderahati itu tadi. Maka dengan itu berakhirlah sudah forum kita pada malam ini. Sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada hadirin yang hadir pada malam ini. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan jumpa lagi. Dijemput kepada urus setia untuk naik ke atas pentas bagi sesi bergambar. Dipersilakan. Di bawah boleh. Boleh kita mulakan sesi bergambar dengan semua hadirin sekali.